Alhamdulillah sangat-sangat Islamik sekali. Aku tengok ada pondok pengajian Quran, jumpa pula dengan masjid yang besar punya, and then lepas tu jalan depan sikit ada nampak anak-anak tengah belajar mengaji. Ya Allah, serius weh, tengok mereka ni semua teringat sama kanak-kanak aku tau. Sekarang ni susah tau nak jumpa orang ngaji dan ramai dengan kawan-kawan, lepas tu boleh pergi main. Hidup dewasa tu keras adik-adik. And then mendaki ribu-ribu anak tangga pula. Bapak lah banyak rupanya tangga ni, goblok. Menyeksa kami teruk time ni macam wai. Aku ingat santai-santai je lah perjalanan. Lepas tu singgah kejap, kita orang minum air haus dekat perigi pusaka, ataupun orang-orang sini dipanggil sumur lah. Perigi ni merupakan sumber air bersih untuk semua penduduk kampung di sini lah. Hari-hari diambil lah, jemput minum ya guys. Dan menurut kepercayaan dikatanya kalau minum air di sini bisa mudah dapat jodoh. Ada satu abang bagi tahu kita orang tadi lah. Jadi aku tak percaya pun, aku just minum banyak-banyak. Nak segar kata Alhamdulillah. Tengok ni semua pun minum dalam keadaan yang happy je tau. Tak sabar nak kahwin diorang ni. Lepas lama berjalan akhirnya sampai sudah kita orang di pohon sejuta umat. Sumpah ni pemandangan kat sini memang sangat-sangat cantik weh. Subhanallah, Masya Allah, indahnya tempat ni ya Allah. Tengok ni aku ambil video kat sini men. Ya Allah, selalu aku tengok video FYP Bandar Nira lalu kan. Sekarang ni aku ada video sendiri dah kat sini. Masya Allah, bangga sekali aku. Dekat area pokok ni ada satu buah rumah ni tau. Aku rasakan pokok ni kemudian orang rumah ni lah. Jadi orang rumah ni patut diberi komisen tau untuk pelancong yang datang. Serius. Sultan Syahrir pernah berkata, jangan mati dulu sebelum ke Bandar Nira. Satu kata-kata keramat yang menggambarkan istimewanya Bandar Nira tu sendiri sebenarnya tau. Sebelum pulang kita orang buat video loncat-loncat dulu. Serius masa ni kan aku takut sesangat nak buat sebab dalam weh, mana nampak dasar je goblok. Tapi lepas dia yakin oleh Rafli sama Faris, aku pun terjun lah. Diorang cakap kalau apa-apa dia selamatkan. Aku pun tak tahulah kalau aku tak ada kat sini. Makanya innalillah. Berkat belajar dalam 3 hari akhirnya aku terapung goblok macam weh. Waktu pulang tu kita orang disajikan dengan pemandangan sunset sangat indah sekali di sini weh. Masya Allah, rasa luluh hati ni melihat pemandangan laut dengan view seperti ini. Rasa nak nangis. Cantik sangat. Okey lah, sambung lagi dekat part seterusnya. Esok kita orang akan mendaki di Gunung Api Bandar pula. Nak tahu macam mana ceritanya, jangan lupa untuk follow, like and share. Okay, bye-bye.